Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat bertemu lagi Fahmi dalam Fahmi Channel. Okay, so hari ni kita ada berita sedih sikit. Tengok gaya dia tu lah. Macam dia nak stop dulu tapi bola tu masuk gol. Macam tu. Second goal. And then masa 1-1. Wan-Bissaka pula main okey je. Sekali tengok dia pergi tackle yang bagi aku tackle yang boleh membuatkan patah macam si Harvey Elliott itu. Harvey Elliott tu lebih kurang macam tu lah. Kalau kena tu memang patah. Soal dia sengaja ke tak tu soal lain. Masalahnya action tu bila kaki tu kena. Itu je yang jadi merah. Bukan soal aku sengaja ke tak. Kena memang patut strike red lah. Sebab very bad challenge lah sebenarnya. And then goal last, lepas tu goal yang ketiga, yang kedua tu, goal yang menang tu, Lingard Dinho. Aku sebenarnya Lingard Dinho ni aku baru nak puji sebenarnya. Sebab dia dah bangkit kan. Dia dah develop daripada loan dia dekat West Ham. Dia score goal apa semua lah. Sekali dia pergi back pass. Dia tak nampak aku rasa. Tapi apa guna kau back pass sebenarnya? Sebab kau tak pressure pun. Tak ada orang press apa semua, macam kau boleh tenang lagi lah. Daripada kau back pass tu macam kau tengah pressure, orang tengah kejar. Tak. Dapat dekat dia tu, striker US tu, terus masuk gol. Okay? Terus masuk gol, kalah. Minit pula dah 94 macam tu. Memang kalah cerita dia. Dan muka CR aku tengok memang sedih. Sebab mungkin dia terfikir macam Allah, aku skor dah, kalah juga. Okay? Tapi sebenarnya deservedly win lah. Young boys deservedly win. Sebab bila tengok gaya dia main tu, dia attack saja. Memanglah 10 kan, MU 10, tapi dia attack saja. Dengan kelab yang level kelab Swiss saja. Kelab yang kita panggil ialah Swiss kan, bukannya level yang besar pun liga dia. Tapi MU kalah macam tu lah. Kalah malu lah. Kalah ni tak kira 10 pun. Kau kelab apa kan, EPL 13. Okay, 20 semua sekali. Maknanya kalau kau kalah dengan tim yang kita panggil tim Swiss tu, malu lah. Tapi tak apalah. Game apa pun baru first. Okay, cuma orang seronok lah troll. Yang boy lah. Okay.
Tak apalah. Game yang kedua pula, Bayern dengan Barca. Bayern dengan Barca bila aku buat poll tu, aku buat draw, memang ramai cakap Bayern. Dan memanglah performance wise aku tengok Bayern menang game tu. Memang boleh menang. Sebelum game lagi memang boleh menang. 3-0 menang. Oh memang okey lah. Lewa dapat brace. Bagi aku Lewa ni dia tengah top sekarang. Okay. Lepas tu Muller score first goal tu. Okay. Lepas tu si Lewa dua-dua gol lah. Cantik lah. Bayern aku rasa dia dapat coach yang baru. Coach tu Nagelsmann. Nagelsmann pegang kelab biasa pun power. Ni dia pegang Bayern Munich. Si Nagelsmann. Maknanya kau expect apa? Aku expect dia akan menang something. Sebab dia pegang Bayern oh power. And then Barca masih tercari-cari rentak dan dia bukan soal kau tak ada Messi, bukan. Dia sebenarnya bagi aku kalau kau fan MU yang apa yang tegar, kau tak perlu risau lagi. Baru first game kan. Apa-apa pun siap kecewa lah sebab Lingardinho pergi buat macam tu. Aku pelik kat dia pergi back pass. Tapi tak apalah. Apa-apa pun Young Boy memang deservedly win lah. Itu je. Okay? Jadi untuk siapa yang baru tengok channel ni, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita bertemu lagi. Beratu lain. Channel sama. Subscribe channel Steady Young Boy. Okay? Young Boy Bayern. Steady Boss. Macam tu Tapi tak apalah. Kalau terkeluar awal dekat grouping pun okey ya.